Apa perbezaan kita simpan emas fizikal dengan simpan emas digital? Dua-dua jenis emas ni jauh perbezaan dia. Pastikan tengok video ini sampai habis, like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Sekarang ni nak simpan emas ada pelbagai jenis emas. Ada emas digital, ada emas fizikal. Yang mana satu yang paling terbaik, apa perbezaan kedua jenis emas ini? Bak kata guru emas saya, emas yang terbaik ialah emas fizikal. Bukan emas yang kita hanya simpan nombor sahaja. Kelebihan bila kita simpan emas fizikal ni, yang pertama kita punya sentimental value terhadap emas tersebut lebih tinggi berbanding kita simpan emas digital. Macam ada penyimpan emas public gold yang mana apabila dia simpan emas fizikal ni dah bertahun-tahun disimpan tak pernah jual, tapi berbeza bila disimpan emas dalam akaun digital, senang sahaja nak jual. Itulah perbezaan bila kita simpan emas fizikal dengan emas digital. Yang kedua, bila kita simpan emas digital ni, kita hanya tengok nombor sahaja. So kebanyakannya akan tersalah anggap bahawa simpanan emas ni sama macam saham. Harga emas naik, harga emas turun. Setiap hari pantau harga emas macam pantau harga saham. Sebenarnya simpanan emas ni tak sama dengan pasaran saham. Harga emas ada naik dan turun, tapi dalam jangka masa panjang akan naik juga. Tak sama seperti saham. Ada setengah masa dia akan naik melonjak tinggi, ada setengah masa dia turun merudum, dan buatkan kerugian yang sangat tinggi bila simpan dalam saham berbanding kita simpan dalam simpanan emas. So, oleh itu bila kita simpan emas digital ni, kita akan selalu rasa macam saham. Tetapi berbeza dengan kita simpan emas fizikal dekat tangan. Bila kita pegang sendiri simpanan emas kita ni, kita yakin itulah simpanan kita, dan bila harga emas melonjak naik, kita sangat happy. Bila harga emas turun pun kita happy, sebab kita dapat tambah lagi simpanan emas fizikal kita dengan harga yang lagi murah. Sebab inilah emas fizikal lebih baik berbanding emas digital. Sebaik-baik emas adalah emas fizikal. Bila kita nak simpan emas, pastikan simpan emas fizikal untuk simpanan kita. Ingat, kita penyimpan emas bukan pelabur emas. Pastikan tuan mula simpan emas hari ini. Cara dia, klik saja link dekat profil saya untuk daftar akaun secara percuma, dan boleh terus mulakan simpanan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja. Atau kalau tuan ada persoalan nak tanya, boleh kontak saya di nombor ini untuk saya bantu tuan daftar akaun dengan lagi mudah. Akhir kata, macam biasalah, senang je nak simpan emas.